Inilah jadinya. Bila sembang kencang dulu, fakta tak jelas. Tiba ikut sedap. Satu kumpulan orang, sekitar 10 hingga 15 orang dalam 5 kenderaan telah tiba-tiba dalam keadaan mencurigakan menyerbu masuk ke dalam masjid Kampung Rusila Marang. Kalau saya kebetulan berada di situ, kalau saya memiliki atau membawa senjata api yang saya lesen, I will open fire. Saya akan tembak kalau itu ancaman yang berlaku dalam sebuah masjid. Apakah ini gara-gara ulangan peristiwa Memali tahun 1985? Korang tengoklah realitinya. Dia tuduh siapa ni sebenarnya? APMM ni lah yang jaga sempadan negara. Korang dengar ni, anggota APMM sendiri kecewa bila latihan mereka dijadikan modal politik low class pihak tertentu. Kita pun orang Islam, kita pun sayang ulama. Sebenarnya kami yang pergi buat latihan kat masjid tu kerana apa tak sebenarnya? Kerana kita nak Allah selamat, kerana kita nak tunjukkan orang kata apa? Yalah dekat pelatih-pelatih ni, inilah masjid Tok Guru, inilah masjid Tuan Guru Haji Adi Awang kan. Sudah-sudahlah kita ni dah berpecah belah dalam politik, berpecah belah. Segala benda berpecah belah kan. Pikir guna akal yang waras. Kalau program itu modulnya ada elemen penyamaran, dia tak boleh hebah lah. Dia tak boleh bagi tahu RTM ke TV3, sidang media pun tak boleh. Ya, kalau dia bagi tahu, maka tak tercapailah tujuan latihan itu. Bukan, saya tak nak sebut insiden lah. Latihan itu ataupun perkara itu berlaku di situ. Mungkin di masa depan kita boleh mengelakkan salah faham yang beginilah daripada berlaku demi untuk keselamatan negara. Jadi saya tidak ada masalah. Kira selesai. Dan deal. Yang Muhammad Munti tak ada masalah. Last U-turn kan. Tak nak ada masalah masa depan lah, salah faham. Kau check lah dulu. Dah tuduh macam-macam, lepas tu macam tu lah. Prosedur biasa lah, bypass. Cakap biar berfakta. Rakyat dah muak dengan politik sembang kencang macam Taqiyuddin ni.